Alright, aku tahu aku dah lama tak update video. Lepas je aku buat room makeover aku itu, aku tak sempat nak buat update pasal aku punya bilik aku ni lah. Barang ni pun dah berbulan yang ada dekat aku punya store, tak terbuka-buka lagi. Actually barang ni adalah meja yang aku nak buat waktu aku buat room makeover itulah. Cumanya tak berkesempatan sebab barang ni daripada tabur memang lambat sangat. Nak sampai sini dah sebulan lebih. Lepas tu aku sidai lagi dekat store aku lebih kurang dalam 2 bulan lebih tu. Hampir 3 bulan sebenarnya. Jom. Dah ada bagi aksesoris. Betul-betul dah putih-putih ni. Serabut. Berterbang pula kau. Ni dia punya pegboard. Jenis besi Kena buang ni. Sakit mata je tengok. Inilah dia. Rak meja yang aku beli kat Taobao. Dia memang murah sikit lah compare kalau kau beli kat Shopee. Tapi aku rasa Shopee punya part pun dia ambil daripada China juga, of course lah kan. So Taobao daripada China memang murah, tapi kualiti dia tengok macam besi tin kosong. Macam tu lah dia punya build quality lah. Memang without further ado, dia ringan je. Yep. Lebih tinggi sikit daripada IKEA tepi ni. Ni aku tak letak barang lagi lah. Nanti dia ada bagi attachment. Dia magnetic button sekali. Yang ni semua je boleh lah aku letak kat situ. Sebab plan asalnya aku nak letak barang-barang macam kotak-kotak. Tapi disebabkan rupa dia macam ni, aku tak sure sama ada aku patut teruskan letak kotak-kotak ni ataupun tak. Sebab dia dah kacau lah dengan aku punya pairing cup tu. Tapi tak apa, kita tengok macam mana aku figure out. Sebab kalau aku nak sengitkan sebelah sana, nak rapatkan pun boleh juga sebenarnya. Yang aku beli ni 117 cm lah. So panjang dia 117 buat 115 je. Mahal sebab international shipping fee nampak RM67 mat. So total dekat 200 lah. And aku expect dia punya build quality okey lah, tapi lagi rendah daripada aku punya expectation. Dia punya build quality memang nampak solid kan gambar dia. Gambar dia nampak nice, nampak clean. Nampak dia punya besi tu siap ada RTX tu. Tu imagine nak letak kotak-kotak macam ni lah atas ni kan. Bawah ni nak buat embossing. Sebenarnya dia kena letak kotak kosong saja. Dia tak letak barang. Dia sudah start bergoyang. First full face element aku. Ni tak payah. Man of the match. Oh, betul CP-CP shot atas ni. Cumanya, aku rasa meja ni aku nak kena pindah letak sebelah sana. Sebab dia kacau. Aku nak tak nak, aku nak kena ada juga tingkap ni. Memang penting dari segi dia punya air ventilation, light source daripada cahaya matahari tu sini. So tak perlu aku pakai kilat aku ni. Kalau korang nak beli rak macam ni juga, aku dah sediakan link kat bawah ni. Kau tekan je link kat bawah tu.